Magical night in the sky. Let's fly. Assalamualaikum. Ramai yang komen Mini Cooper dapat tak bang bawah 40,000. Jangan risau, korang tengok video ni sampai habis. Harga kereta ni 39,900, tapi kita nak pecahkan harga untuk yang tengok video dan yang komen So kereta ni Mini Cooper 1.6 Special Edition. Tahun kereta 2011, register 2018. Yang ni kereta dah siap restore. So korang tengok sendiri condition dia. Yang ni special edition. So muka dia macam ni. Lampu cantik, grill cantik. Korang tengok lining chrome dekat bawah tu pun cantik. Nombor kita bagi sekali 6699. So kita pusing dulu, korang tengok. Bahagian tepi ni memang cantik. Untuk kereta ni korang tengok bumbung dia original Yang ni bukan cat. So korang tengok cantik, cat bahagian tepi ni semua cantik lagi. So sekarang kita tunjuk bahagian belakang. Ni dia. Bahagian belakang memang cantik sangat-sangat. Korang tengok sendiri. Lampu pun sikit tak ada pecah. Korang tengok. Cover lampu pun cantik. Korang tengok exhaust bersih lagi, tak ada asap hitam. Kat sini lampu reverse dia. Kereta memang cantik. Korang boleh beli, boleh pakai. Yang ni sport rim 15 inci. Tayar baru korang tengok. Bukan tayar biasa-biasa. Untuk dalaman kereta ni korang tengok. Ni dia bahagian dalaman. Owner dah tukar ke. Korang tengok sendirilah ni. Meter cantik lagi, steering cantik, dashboard cantik. Cuma tak ada plastik je kereta ni. Yang ni ada push start button. Seat korang tengok. Macam kereta baru So siapa beli memang tak rugi. Beli, pakai saja. Harga yang kita nak jual 39,000. Yang mana tengok video ni kita bagi last offer Jangan minta kurang, datang beli kereta ni. Harga dia 35,000 sahaja. Yang mana berminat terus kontak nombor dalam video ni. Itu saja. Assalamualaikum.